Wasiat tidak sah diberikan kepada ahli waris. Tolong dengar betul-betul, sebab ramai orang salah faham. Mereka fikir tak apalah, nanti ayah buat wasiat, rumah bagi dekat anak sulung, selesai. Sebenarnya tidak. Dalam hukum faraid, wasiat kepada ahli waris adalah tidak sah kecuali semua waris lain bersetuju selepas kematian berlaku. Sebagai contoh mudah, ayah ada buat wasiat. Dalam wasiat, ayah ada tulis yang ayah nak bagi rumah ini kepada alung seorang. Tapi bila ayah meninggal dunia, angah dan acik tidak bersetuju, maka wasiat tadi terbatal serta merta. Sebab apa? Sebab ahli waris memang sudah ada hak melalui faraid. Kita tak boleh guna wasiat untuk ubah pembagian faraid ni sesuka hati. Yang sah dalam wasiat sebenarnya adalah maksimum 1/3 daripada harta kepada bukan waris. Sebagai contoh, pemberian kepada anak angkat ataupun pihak lain. Tapi ada satu perkara yang sangat penting dalam wasiat ni, iaitu pelantikan pentadbir atau pemegang amanah. Ini yang ramai orang tak tahu. Kalau kita ada rumah, tanah, akaun bank, KWSP, tabung haji dan sebagainya, kita kena tanya pada diri kita, kalau kita meninggal dunia nanti, siapa yang akan urus semua dokumen tersebut? Siapa yang akan kumpulkan harta tersebut? Dan siapa yang akan panggil semua waris untuk pembagian harta faraid nanti? Kalau tiada pentadbir yang dilantik, proses boleh jadi lambat dan boleh jadi punca pergaduhan. Sebab itu, saya galakkan buat wasiat untuk lantik pentadbir yang lebih natural, bukan dari kalangan ahli waris. Tiada konflik kepentingan dan lebih adil, lebih terjamin. Jangan salah faham lagi, wasiat bukan alat untuk kita pilih kasih, tapi wasiat adalah alat untuk kita mengurus harta dengan betul.